Anda baru sahaja bermula sebagai seorang penyimpan emas? Pastikan anda tonton video ini sampai habis kerana saya ingin kongsikan 3 kesilapan dalam simpanan emas yang selalu dibuat oleh penyimpan emas baru. Elakkan sebelum terlambat untuk pastikan anda tak rugi dalam simpanan. Kesilapan pertama, terlalu kerap jual dan beli emas. Simpanan emas bukan seperti trading saham. Apabila anda kerap beli dan jual, anda sebenarnya rugi dari segi spread, iaitu selisih atau perbezaan harga jual dan beli emas. Emas adalah simpanan jangka panjang, bukan untuk duit pusingan harian. Kesilapan kedua, beli emas mengikut emosi bukannya dengan strategi. Ada yang membeli emas kerana desain, ada yang membeli emas kerana tengah viral, ada yang beli emas kerana ikut kawan. Ramai yang kurang faham bahawa emas adalah simpanan jangka panjang kerana harganya berubah setiap hari. Terdesak perlukan duit dalam masa terdekat, anda boleh rugi apabila harga jual rendah berbanding harga belian. Kesilapan ketiga, tiada matlamat simpanan. Apabila tak tahu mengapa anda menyimpan emas, anda mudah tergoda untuk jual emas apabila berlaku kecemasan kecil atau bila sudah untung sedikit. Dengan matlamat, anda dapat fokus dengan simpanan, anda boleh pilih saiz emas yang sesuai dan anda tahu bila waktu terbaik untuk jual emas. Emas bukanlah satu-satunya bentuk simpanan anda. Pelbagaikan portfolio simpanan dalam bentuk emas, wang tunai dan aset lain seperti hartanah. Tanpa ilmu yang betul, anda boleh mengelakkan kesilapan yang besar yang boleh merugikan anda di kemudian hari. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.